Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Wan Nur Najiha binti Wan Muhammad Hajizi dan rakan saya Nur Yasmin Atirah binti Muhammad Zaki dari kelas PPS 218 akan membentangkan tugasan persembahan bagi kursus pengantar pengajian pendidikan yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan dalam Pembentukan Guru Berjiwa Pendidik. Sebagai pengenalan, pendidikan merupakan tunjang utama dalam pembangunan negara. Ia adalah satu sistem yang penting untuk melahirkan model insan yang seimbang dari segi jasmani, intelek, rohani dan juga emosi sebagaimana yang telah tercatat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam era transformasi digital kini, peranan guru menjadi semakin mencabar. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu dan pengetahuan, tetapi juga perlu menyumbang dalam pembentukan nilai, sahsiah dan juga cara pemikiran murid. Seiring dengan aspirasi negara kita, Malaysia Madani, guru perlu bersikap adaptif serta berjiwa pendidik sambil memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan AI secara beretika untuk membantu pengajaran. Oleh itu, pembentangan ini akan menghuraikan aspirasi dan hala tuju pendidik serta implikasinya terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Konsep aspirasi pendidik merujuk kepada harapan, cita-cita dan keinginan seorang guru atau tenaga pendidik dalam melaksanakan peranannya di dunia pendidikan. Aspirasi ini akan menjadi panduan dan juga motivasi dalam membentuk proses pengajaran yang berkualiti. Secara mudahnya, ia adalah matlamat guru dalam membentuk murid secara menyeluruh dan pada masa yang sama merealisasikan hasrat pendidikan negara. Aspirasi ini bukan sahaja tertumpu kepada pencapaian akademik, malah merangkumi pembangunan sahsiah, nilai dan kemahiran abad ke-21. Aspirasi yang pertama ialah aspirasi untuk mengembangkan potensi murid secara holistik. Guru berhasrat untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan sosial. Aspirasi ini merangkumi keinginan untuk melihat murid cemerlang dalam akademik dan co-kurikulum, memiliki akhlak yang mulia serta mampu berfikir secara kritis dan juga matang. Aspirasi yang kedua ialah untuk menjadi pendidik yang profesional dan kompeten. Seorang guru bercita-cita untuk dikenali sebagai individu yang berilmu, berintegriti dan mempunyai keunggulan dalam bidang pedagogi. Aspirasi ini mencerminkan komitmen untuk menjadi pendidik yang dihormati serta diyakini oleh murid, ibu bapa dan juga masyarakat. Yang ketiga, aspirasi untuk mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan bermakna. Guru berhasrat agar setiap sesi pembelajaran memberi pengalaman yang menyeronokkan, relevan dan memberi kesan jangka panjang kepada kehidupan murid. Dan akhir sekali, aspirasi untuk memberi impak yang positif kepada sekolah dan juga negara. Guru bercita-cita menjadi suri teladan yang menyumbang kepada budaya kecemerlangan sekolah serta pembangunan modal insan yang berkualiti demi masa depan negara. Dalam konteks yang lebih luas, sistem pendidikan negara menetapkan 5 aspirasi utama iaitu akses, kualiti, equity, kecekapan dan juga perpaduan. Selain itu, murid sendiri juga mempunyai 6 aspirasi penting. Yang pertama, pengetahuan iaitu mempunyai pengetahuan dari segi literasi, numerasi dan penguasaan mata pelajaran teras. Yang kedua, kemahiran berfikir secara kreatif, kritis dan juga mampu menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mempunyai kemahiran memimpin dari segi keusahawanan, mempunyai daya tahan dan juga kecerdasan
emosi. Yang keempat, kemahiran dwibahasa iaitu mampu berbahasa Melayu, Inggeris dan juga bahasa tambahan yang lain. Yang kelima, etika dan kerohanian yang bermaksud berpegang teguh pada pegangan agama dan mempunyai standard moral yang tinggi. Dan akhir sekali, identiti nasional iaitu murid berbangga menjadi rakyat Malaysia dan menghargai rukun negara. Jadi, apabila guru yang berjiwa pendidik melaksanakan tugas dan peranannya dengan baik, semua aspirasi yang disebut itu dapat dicapai. Murid bukan sahaja pandai dari segi akademik, tetapi juga berdikari, berakhlak mulia, kreatif dan berkeyakinan tinggi, seiring dengan hasrat pendidikan negara. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan hala tuju pendidik. Hala tuju pendidik yang pertama adalah guru melaksanakan pentaksiran berterusan kepada murid. Sebagai contoh, guru merancang PDP yang seimbang dari segi akademik, sasiah dan juga kurikulum. Contohnya, guru mengadakan project based learning iaitu PBL yang mana menggabungkan beberapa subjek seperti subjek Bahasa Melayu, Pendidikan Islam dan juga Sains. Melalui PBL ini, guru dapat menjadikan murid seimbang dari segi akademik sebagai contoh melalui mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga sasiah daripada mata pelajaran Pendidikan Islam, serta guru dapat merealisasikan elemen kurikulum dengan cara mengadakan project based learning ini sebagai pertandingan di peringkat sekolah. Seterusnya ia boleh dijadikan pertandingan di peringkat daerah dan peringkat seterusnya. Selain itu, berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM telah menekankan pentaksiran bilik darjah PBD. Melalui PBD ini, guru dapat mengetahui perkembangan potensi murid dan juga dapat merealisasikan elemen jeri. Seterusnya, hala tuju pendidik yang kedua ialah guru perlu mengikuti kursus dan latihan pembangunan profesional guru bagi menguasai kemahiran pedagogi. Sebagai contoh, KPM menganjurkan kursus pemantapan pedagogi dan guru seharusnya menyertai kursus tersebut supaya dapat mengetahui bagaimana untuk mendidik anak murid dan juga dapat mengamalkan ilmu pedagogi yang mereka pelajari. Hal ini dapat menjadikan guru tersebut lebih profesional dan kompeten. Seterusnya, hala tuju pendidik yang ketiga iaitu guru perlu mengintegrasikan teknologi dalam PDP. Sebagai contoh, melalui subjek TMK, Teknologi Maklumat Komputer, guru boleh mengajarkan ataupun mengaitkan pembelajaran di dalam silibus TMK kepada murid-murid supaya murid-murid dapat menggunakan ilmu tersebut dalam situasi sebenar. Sebagai contoh, guru boleh mengajarkan murid bagaimana untuk menggunakan perisian Excel, Word, ataupun guru juga boleh menggunakan teknologi untuk membuat kuis dan juga pengajaran yang interaktif. Melalui integrasi teknologi ini, guru dapat mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan juga bermakna kepada murid-murid. Dan akhir sekali, hala tuju pendidik yang keempat iaitu guru perlu melibatkan diri dalam aktiviti sekolah dan komuniti. Sebagai contoh, guru haruslah aktif menyertai dalam kursus ataupun pertandingan inovasi di mana inovasi ini boleh digunakan untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Contohnya, guru pendidikan Islam menyertai inovasi untuk mencipta inovasi berkaitan jawi ataupun inovasi berkaitan kaedah pengajaran pendidikan Islam
Contohnya inovasi berkaitan bahasa bahasa isyarat untuk murid-murid yang masalah pendengaran bagi mengajar huruf-huruf Jawi. Dengan sekiranya guru melibatkan diri secara aktif dalam sekolah dan juga komuniti, guru tersebut boleh menjadi inspirasi kepada murid untuk terus beraktif juga dalam aktiviti sekolah, walaupun mereka mempunyai pelbagai aktiviti dan juga pembelajaran. Murid dapat terinspirasi dengan guru-guru yang aktif ini kerana mereka yakin dan percaya bahawa mereka boleh terus beraktif walaupun dalam kesibukan seharian. Baik, saya akan sambung dengan guru berjiwa pendidik. Berdasarkan Standard Guru Malaysia 2.0 iaitu SGM 2.0, jiwa pendidik merujuk kepada kepercayaan asasi yang membentuk gaya fikir dan amalan seorang guru. Seperti yang kita tahu, seorang guru perlu faham akan tugas dan tanggungjawab mereka. Antaranya adalah seorang guru perlu mengajar dan juga mendidik serta memastikan kurikulum dilaksanakan sepenuhnya dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Seorang guru perlu menjadi murabi iaitu pendidik, bukan saja menjadi muallim iaitu pengajar. Dan ini bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kunci bagi melahirkan insan yang berkualiti ini bergantung kepada kualiti insan guru tersebut. Guru yang berjiwa pendidik pasti boleh membimbing pelajar untuk memiliki nilai keinsanan dan juga peribadi berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan ini. Antara contoh ciri-ciri guru berjiwa pendidik ialah guru berjiwa pendidik merupakan seorang yang komited dan berintegriti. Hal ini kerana guru tersebut akan fokus kepada perkembangan murid dan juga melaksanakan tanggungjawab mereka secara jujur dan amanah. Hal ini kerana guru yang komited pasti akan bersungguh-sungguh untuk memastikan murid tersebut mencapai kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. Dan juga seorang guru yang jujur dan amanah bukan sahaja melaksanakan tugas mereka untuk menghabiskan silibus ataupun untuk memenuhi kurikulum yang telah ditetapkan semata-mata, tetapi mereka jujur dan amanah dalam memberikan penilaian dan juga memberikan pendidikan kepada anak-anak murid mereka supaya mereka mencapai matlamat diri tersebut. Seterusnya, guru berjiwa pendidik merupakan seorang yang versatile dan reflektif. Guru tersebut pasti akan sentiasa mengamalkan refleksi diri, iaitu mereka merefleksi cara pengajaran mereka setiap hari supaya mereka dapat mengetahui di mana kekurangan dan juga dapat membuat penambahbaikan supaya mereka dapat memberikan pendidikan yang terbaik kepada murid-murid mereka. Selain itu, seorang guru itu dapat menjadi guru yang serba boleh apabila mereka dapat menambah kemahiran diri. Contohnya, mereka menambah kemahiran dalam bidang ICT dan juga penggunaan teknologi supaya mereka tidak takluk ataupun berfokus pada satu kaedah pengajaran sahaja, tetapi mereka boleh menggunakan teknologi untuk digunakan dalam pengajaran dan juga pembelajaran anak-anak murid mereka. Akhir sekali, guru yang berjiwa pendidik merupakan guru yang penyayang dan juga prihatin. Kerana guru ini akan cermat akan emosi dan keadaan murid-murid supaya mereka
dapat membantu murid-murid tersebut sekiranya murid-murid tersebut mengalami masalah ataupun masalah dalam segi emosi dan tekanan. Guru tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan masalah murid tersebut supaya murid tersebut dapat mendapat pengajaran dan juga pembelajaran yang lebih baik. Hal ini kerana dengan sekiranya murid tersebut mengalami tekanan, mereka tidak dapat menerima apa yang hendak disampaikan oleh guru dengan baik. Selain itu, guru tersebut juga perlulah mendidik dengan berhikmah, iaitu mereka mengambil tahu bagaimana seseorang murid itu dapat menerima ilmu, kerana setiap orang mempunyai cara pembelajaran yang berbeza-beza. Dengan pendidikan yang berhikmah, guru dapat menyediakan kaedah pengajaran yang sesuai dengan murid-murid tersebut mengikut tahap kemahiran dan juga pengetahuan mereka. Seterusnya, kita melihat kepada implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu, tetapi juga penggerak utama dalam memastikan aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Implikasi pertama ialah dari aspek pengurusan, pengajaran dan pembelajaran. Guru berjiwa pendidik bukan sahaja merancang dan melaksanakan PDP secara sistematik, tetapi benar-benar memahami keperluan setiap muridnya. Mereka memastikan tiada murid tercicir dan sentiasa membimbing murid supaya berkembang dari segi pemikiran, nilai, tingkah laku secara menyeluruh. Implikasi kedua ialah pembangunan profesionalisme. Guru berjiwa pendidik sentiasa berusaha memperbaiki diri melalui pembelajaran berterusan. Mereka melihat profesyen keguruan adalah satu amanah, bukan sekadar pekerjaan. Oleh itu, mereka berani melakukan anjakan minda untuk meneroka kaedah baharu dan juga meningkatkan kemahiran pedagogi agar pengajaran lebih berkesan dan juga relevan dengan abad ke-21. Seterusnya ialah penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi. Dalam era digital, guru berjiwa pendidik menggunakan teknologi secara beretika untuk memperkayakan lagi pengalaman pembelajaran murid-muridnya. Teknologi bukan sekadar alat untuk membantu pengajaran, tetapi juga medium untuk mencetuskan kreativiti, pemikiran kritis dan juga inovasi dalam kalangan murid. Implikasi yang seterusnya ialah mempunyai wawasan yang jelas. Guru yang berjiwa pendidik mempunyai pemikiran aras tinggi dan visi jangka masa yang panjang untuk melahirkan murid yang mampu bersaing di peringkat global. Mereka sedar bahawa untuk melahirkan murid bertaraf dunia, guru sendiri perlu mencapai standard profesionalisme yang tinggi. Dan akhir sekali, guru berjiwa pendidik perlu menjadi suri teladan. Mereka mempamerkan nilai murni, integriti dan juga semangat perpaduan dalam setiap tindakan. Guru bukan sahaja membentuk kecermelangan akademik, tetapi juga membina akhlak dan juga identiti nasional murid. Kesimpulannya, implikasi transformasi pendidikan telah menuntut guru untuk menjadi lebih daripada sekadar pendidik. Ia menuntut guru yang mempunyai jiwa, komitmen dan juga keikhlasan dalam membentuk generasi masa hadapan. Implikasi yang kedua iaitu terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Guru yang memahami dan juga menghayati aspirasi dan hala tuju pendidik dapat meningkatkan daya tahan diri mereka seperti mempunyai kekuatan mental dan fizikal serta ketahanan emosi. Dan ini kerana
Seorang guru perlu sabar dan tabah dalam menghadapi pelbagai keadaan murid, dan juga seorang guru perlu pintar untuk merancang PDP yang bermakna kepada murid supaya murid dapat menerima dan juga memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Selain itu, guru juga dapat melaksanakan refleksi kendiri. Melalui refleksi kendiri ini, guru dapat membuat penilaian terhadap amalan pengajaran mereka. Sebagai contoh, adakah pengajaran mereka ini berkesan ataupun mencapai objektif yang telah diletakkan melalui pengajaran mereka tersebut. Melalui refleksi kendiri ini juga, guru tersebut dapat melahirkan nilai keikhlasan dalam jiwa mereka. Melalui nilai keikhlasan ini, guru tersebut dapat mendidik anak murid mereka dengan hati dan bukan sahaja untuk menghabiskan silibus semata-mata. Perkara ini dapat membezakan antara guru biasa dan juga guru yang mempunyai jiwa pendidik. Akhir sekali, guru dapat menumpukan nilai integriti dan keprihatinan dalam diri mereka. Hal ini kerana melalui pendidikan inklusif, guru dapat menanam memiliki sifat empati dan juga beramanah. Hal ini kerana murid-murid daripada pendidikan inklusif ini mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Dengan memahami latar belakang murid ini, guru dapat melahirkan sifat empati dan juga sifat kesyukuran dalam diri mereka, dan juga sikap amanah dalam melaksanakan tugas walaupun murid-murid tersebut adalah murid-murid inklusif, tetapi guru tidak melakukan kerja mereka secara sambil lewat. Hal ini kerana mereka menganggap tugasan mereka itu sebuah amanah yang perlu dilaksanakan dengan sepenuh jiwa mereka, dan melalui nilai integriti dan juga keprihatinan diri ini, guru tersebut boleh menjadi contoh teladan kepada murid-murid mereka. Seterusnya, kita pergi kepada cabaran. Cabaran yang pertama iaitu integrasi teknologi dan juga kecerdasan buatan ataupun AI secara beretika. Dalam era pendidikan abad ke-21, perkembangan teknologi berlaku dengan sangat pantas dan juga pesat. Guru bukan sahaja perlu menguasai pedagogi tradisional, tetapi juga perlu menyesuaikan diri dengan pedagogi digital. Namun begitu, tidak semua guru mempunyai kemahiran teknologi yang mencukupi. Kekurangan kompetensi digital inilah yang menyebabkan terjejasnya keberkesanan pengajaran serta integrasi AI secara beretika dalam bilik darjah. Selain itu, terdapat juga risiko kebergantungan yang berlebihan kepada AI. Jika tidak dikawal, penggunaan AI itu boleh mengurangkan interaksi bermakna antara guru dengan murid serta melemahkan pemikiran kritis murid. Oleh itu, cabaran utama bukan sekadar menggunakan teknologi, tetapi memastikan penggunaan teknologi tersebut secara beretika dan berfokus kepada pembangunan murid secara menyeluruh. Bagi menangani cabaran ini, strategi pertama ialah dengan melakukan peningkatan kompetensi digital guru. Guru perlu mengikuti latihan dan juga pembelajaran kendiri secara berterusan bagi meningkatkan kemahiran teknologi mereka. AI seharusnya digunakan sebagai alat sokongan ataupun bantuan dalam PDP guru, bukan sebagai pengganti peranan guru tersebut. Guru tetap berfungsi sebagai pembimbing utama dalam membentuk pemikiran dan juga nilai seorang murid. Selain itu, penekanan terhadap etika digital dan juga interaksi bermakna amat penting. Guru perlu memastikan penggunaan teknologi tidak mengabaikan nilai kemanusiaan, komunikasi dua hala dan juga pembangunan sahsiah murid. Dan
dari sokongan kerajaan pula, beberapa inisiatif ataupun langkah telah diperkenalkan seperti Digital Education Policy yang memberikan panduan penggunaan teknologi dan juga AI dalam PDP bagi guru-guru. Selain itu, program peningkatan kompetensi digital melalui platform seperti Delima membantu guru mengakses bahan dan juga latihan digital. Tambahan pula, inisiatif My Digital turut menyokong latihan khusus AI dan juga pembangunan infrastruktur digital melalui kolaborasi dengan syarikat teknologi. Apa yang dapat kita simpulkan ialah integrasi ataupun penggabungan teknologi dan AI dalam pendidikan bukan satu ancaman bagi guru dan juga murid, tetapi satu peluang yang bagus sekiranya guru berjiwa pendidik mampu menggunakannya secara bijaksana, beretika dan juga berfokus kepada pembangunan murid-murid mereka. Cabaran guru dan juga strategi yang kedua. Antara cabarannya ialah guru dibebani dengan tugasan dan juga tekanan kerja. Hal ini kerana melalui perubahan aspirasi pendidikan yang semakin tinggi ini pasti akan beban tugas guru juga akan meningkat bagi memenuhi kurikulum yang telah ditetapkan. Selain itu, guru juga menghadapi tekanan kerja apabila sesebuah sekolah tersebut mempunyai kekurangan kemudahan di sekolah. Kerana tidak semua sekolah mempunyai peralatan pengajaran yang mencukupi dan guru mungkin tidak dapat mengakses ataupun menggunakan murid tersebut untuk memberikan pengajaran yang lebih baik kepada murid-murid apabila mereka kekurangan peralatan dan perasaan tersebut. Dan hal ini mungkin boleh menjadikan guru tersebut menghadapi keletihan emosi iaitu burnout. Dan strategi bagi cabaran ini ialah seorang guru tersebut perlulah menguruskan masa dan emosi dengan baik. Hal ini kerana dengan pengurusan masa dan juga regulasi emosi yang baik, guru tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam melaksanakan tugas mereka. Seorang guru itu juga perlulah mendapatkan sokongan dan bimbingan daripada komuniti sekolah. Sebagai contoh, seorang guru boleh mendapatkan bantuan daripada PIDG untuk membeli ataupun mendapatkan peralatan tambahan supaya mereka dapat menggunakan dalam pengajaran mereka. Contohnya, guru subjek TMK, teknologi maklumat komputer, meminta bantuan sumbangan untuk peralatan komputer bagi memudahkan guru tersebut mengajar subjek tersebut kepada murid-murid. Dan akhir sekali, KPM juga telah berancang untuk memperkenalkan pendekatan coaching itu pengajaran bersama untuk tahun 2027, di mana coaching ini ialah guru tersebut dalam sebuah kelas terdapat 2 orang guru yang bersama-sama mengajar sebuah subjek tersebut. Hal ini dapat membantu anak murid mendapat perhatian dan juga pengajaran yang lebih baik kerana sesetengah sekolah mempunyai jumlah murid yang ramai dan juga kekurangan guru. Dengan adanya coaching ini, setiap murid dapat menerima pendidikan yang lebih baik kerana guru dapat memberikan perhatian kepada mereka dan juga dapat membantu dan juga menilai kekurangan murid tersebut. Apa yang dapat kami simpulkan dari pembentangan ini ialah aspirasi dan juga hala tuju pendidik merupakan satu asas yang amat penting dalam memastikan keberkesanan sistem pendidikan negara kita. Aspirasi menjadi matlamat manakala hala tuju bertindak sebagai panduan dalam profesion keguruan. Implikasi kedua-dua perkara tersebut bukan sahaja
mempengaruhi profesionalisme seorang guru, malah membentuk nilai dalaman dan juga jiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik ialah individu yang bukan sahaja kompeten dari segi ilmu dan kemahiran, tapi juga memiliki keikhlasan, empati dan juga komitmen yang tinggi dalam mendidik generasi masa hadapan. Justru, kecemerlangan pendidikan bermula daripada guru yang mempunyai aspirasi yang jelas, hala tuju yang terarah dan jiwa pendidikan yang kukuh.